Tambah gaji, tambah simpanan, bukan tambah hutang. Itu kata-kata daripada salah seorang pesara KWSP, Encik Ahmad Sufian yang berusia 49 tahun. Bila fikir semula, betul. Memang ramai orang yang bila gaji naik, perkara pertama yang mereka akan buat adalah upgrade lifestyle. Tukar yang baru-baru. Untuk simpanan, masih kekal di takuk yang sama. Sebab pada mereka, apa yang orang nampak tu lebih penting daripada apa yang ada dalam poket sendiri. Hidup kita ni, kita bukan nak impress siapa-siapa. Sebab akhirnya, yang bertanggungjawab ke atas keuangan kita adalah kita. Orang sekeliling bolehlah bagi pengaruh. Beli itu, beli ni, buat itu, buat ini. Tapi akhirnya yang sakit, yang perit, kita. Yang menanggung, kita. Yang lain, puji itu seminggu dua je. Lepas tu orang tak heran dah dengan apa yang kita ada. Jadi apa pun keputusan keuangan yang kita buat, semuanya bergantung kepada ilmu yang kita ada. Ada emas yang banyak, ada gaji yang besar, itu tak menjamin yang keuangan kita bagus. Sebab ada je orang yang gaji besar, simpanan tak ada. Yang ada hanyalah hutang yang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit yang perlu diselesaikan. So, yeah. Itulah yang saya belajar hari ni. Jadi tuan-puan, sebab tu saya pilih emas. Walaupun duit saya terasa keluar, tapi sebenarnya duit tu masuk semula dekat poket saya. Menarik. So sekiranya tuan-puan nak saya bantu untuk buat simpanan emas pertama RM100, boleh hubungi saya untuk saya sebaiknya atau follow step di pin video.